Kisah-kisah Nabi ni adalah untuk kita belajar juga untuk letakkan pergantungan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita pasal harapan, kita dah sampai pada kemuncak kisah Nabi Yusuf. Dia dah nak habis, dah nak hujung-hujung dah. Dan tajuk ataupun tema kita pada episod kali ini, episod ke-10 adalah kebenaran yang terungkap, sabar itu tidak sia-sia. Pada episod yang lepas, ayah Nabi Yusuf iaitu Nabi Yaqub alaihissalam menangis sehingga buta matanya bila dapat tahu Bunyamin anaknya pun hilang. Sebagaimana Nabi Yusuf anaknya hilang, kali ni dia telah kehilangan dua anak yang dia sayang. Menangis sampai buta matanya, anak-anaknya yang lain salahkan dia, sikit-sikit Yusuf, sikit-sikit Yusuf. Ni kami kan ada, dan di situlah Nabi Yaqub meletakkan pengaduan bergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah ni dia ada dekat mana? 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah wilayah pertolongan Allah akan sampai. Selagi tak letakkan pergantungan 100% pada Allah, selagi kita rasa ada 1% yang kita boleh buat sendiri, ada lagi 1%, tak apa, aku punya kebijaksanaan ni yang akan selesaikan masalah aku, maka pertolongan Allah takkan turun kepada kita. Sebab tu Nabi Ibrahim Allah selamatkan daripada api, Nabi Yunus Allah selamatkan daripada perut ikan Nun, Nabi Musa Allah selamatkan daripada dibunuh dan dikejar oleh tentera Fir'aun, dibelahkan laut, kerana inilah Nabi-Nabi yang telah tunjukkan mereka telah letakkan pergantungan tawakal 100% pada Allah, maka turunlah pertolongan Allah. Kisah-kisah Nabi ni adalah untuk kita belajar juga untuk letakkan pergantungan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.